Okay, jom kita go through one by one. So sekarang ni kita nak edit homepage dulu. Okay, kita nak upload banner kat sini, kiri dan kanan. Pergi dekat featured banner. Okay, hero one image ni, upload, choose, kita select yang ni lah. Yang ni saya suggest, baca je kat sini, ada size yang suggest berapa. 1080 kali 1350, 45 ratio lah. Right, and then hero 2 image ni, sama juga, klik pada hero banner 2. Okay. Dia dah automatic lah. Dia dah 2 macam ni. You boleh pilih lah gambar mana sesuai. Okay. Kalau perasan dia ada macam sedikit gelap lah. Nampak? Ni original dia. Tapi yang ni dia gelap sikit, betul tak? Okay. So sebenarnya adalah you kena tambah overlay lah. Okay. Kat sini ada ni. You boleh disable je. Kalau rasa gambar tu macam tak sesuai lah, ada gelap ni, you disable je. Okay. Enable balik. Macam saya prefer enable lah. Dia ada macam lain sikit. Okay. Dah siap dah dekat sini. And then kita boleh customize text ni lah. So katalah kat Sena Watch ni, let's say nama dia Heritage Series contoh. Okay. View collection ni saya nak biar je. Okay. Ingat tak tadi yang video sebelum ni kita ada highlight pasal kategori kan. So kat sini lah kena letakkan lah / categories. Apa dia katalah new arrival. Macam tu. Okay. Nak direct terus produk boleh. Kategori boleh. Pages pun boleh. Pages jarang lah. Biasa orang buat terus ke kategori atau produk. Okay. Sama juga dengan yang sebelah kanan tu. Let's say kita nak tukar kepada lain lah, nama minimalist series contoh saja, contoh kategori katalah kita nak buat all product. Okay, right. So selesai satu bahagian pada banner ni. Okay, so apa lagi kita nak adjust? Okay, you boleh preview, tekan preview kalau nak tengok macam mana rupa dia. Okay, ni tak save lagi ni hanya baru preview saja. So maknanya kalau website you tengah live, basically you boleh je customize website you tapi dalam Teams, dalam team viewer instead of edit live lah. Faham